kita baru lepas makan dekat RNR Rawang. Hujan lebat. Tu Rawang arah utara. Hujan lebat guys. Makan siring tadi panas-panas. Bolehlah buat hilang-hilang lapar. Jom kita ke Ipoh. Kita akan berpuasa di Ipoh guys. Hari ni hari Sabtu. Sabtu pula. Hari ni hari Isnin guys. Dan akan balik Kelang Ahad guys. Berapa lama kat sini tu. Apa lagi tentatif kita kat sana. Okay guys, bye. Hi guys. Go. Kita nak pergi bagi makanan dekat gelandangan. Kami bercakap dah. Pergi ni. Kita kena cari tempat dulu. Jalan-jalan makan Ipoh. Tak nak balik. Jual apa ni? Apa? Ini untuk semayang. Jangan macam ibu lah. Cari duit kaya. Macam pasar. Oh, dia jual sayur. Sayur dema lah nampak. Dia kamu dia lah meniaga lah. Dengan nampak pusat dia. Kamdal ye. Kat Ipoh ada kamdal lagi. Makasih tau. Maaf kau tak dapat anak kamu. Okay guys, kita dah sampai dekat satu spot ni lah. Kalau tanya Azrin dia tahulah sebab ni kawasan dia. So kita tengok. Ramai kat sini. Kita bawa dalam 100 bungkus. Tapi bukan 100 kat sini lah. Kita kena jalan-jalan cari dorang. Gitu. Nak plastik ke? Ada plastik ke? Nak plastik ke adik? Semalam kita sampai Ipoh dalam pukul 11.10 minit. Sebab kita singgah RNR kan makan sejam. Sepatutnya kita pergi makan cakitiau dekat Ipoh. Adik Azrin, adik Ipah kan? Dia buka kedai. Cakitiau sedap gila. Kalau korang nak pergi Ipoh, korang try cakitiau dia. Kita goreng pun sedap. Cakitiau sedap. Lagi apa? Malam nanti kita tunjuk ada apa menu kat dia. Dia masak sendiri tau. Memang chef. Lepas tu okay, sekarang kita tengah bagi gelandangan makan. Kita bawa 120 pack. 20 pack kita dah bagi tadi dekat akak-akak kawan lama ibu. Ibu pada meniaga sebelah Kamdah tu. Jadi itu kenalan ibu lah. So sekarang kita kena jalan merata nak cari dorang. Cari gelandangan ni. Kita nak bagi dorang makan. Okay, ibu masak nasi putih, ayam kari, letak timun, letak sambal belacan. Ayam kari ibu pun sedap guys. Rugi kalau tak dapat rasa ni, rugi. Ayam kari dia pekat. Tapi kita tak vlog lah part masak, part packing. Packing ramai-ramai lah tadi. Kalau masak tu rasanya ibu je. Thank you ibu. Okay, lepas ni kita jalan lagi. Kita cari lagi. Yang ni kawasan apa? Nanti kita tanya Azrin ni kawasan apa Dia dekat dengan Sekejap. Kawasan sini guys, kawasan sini. Ni. Begitu ambil makanan. Drive thru. Ni kawasan apa bangunan ni? Sini memang banyak gelandangan guys. Banyak. Ni pot diorang lah. So nanti kita sambung lagi cari pot lain. Okay. Sedekah. Kita buat sedekah. Bila balik Ipoh, ibu kata ibu seronok buat ni. Mula Azrin yang buat 2 bulan lepas kot. Kita orang pernah balik tu nak buat, Azrin nak buat. Lepas tu sekarang ni ibu pula nak buat. So kita orang share ramai-ramai, kumpul duit, kita buat lah.
tak makan. Makanan dia banyak. Macam ramai je yang datang. Macam banyak kereta je. Kan hari ni? Banyak kereta yang membagi Tak ada Oh, dua je. begini. Dua je. Ni kat kawasan ni. Ni kawasan apa? Ni dah dapat belum ni? Jalan apa tak nama dia pun? Raja Musa. Raja Musa. Dekat The Store. Oh, area the store lah sini guys. So kita cari point mana lagi? Kita tengok dekat Cabut lah. dekat Ni. Super Ginta dulu ke ngah sikit. Super Ginta sikit. Tinggal 13 bungkus macam tu lah. Oi, kat sini ramai je. Ramai. Ramai kat sini. Kat sini nak dekat 100 orang tau. Oh. Kan? Taklah. Diorang ambil 2, 3, 2, 3. Tak apalah. Lapar, satu tak cukup nasi tu. Tak cukup pun nasi. Tak apalah, dia orang minta yang satu. Tapi tak apalah kan. Macam mana rasa hati lega tak? Ibu rasa bila ibu dah bagi tu ibu rasa macam Rasa puas. Rasa puas. rasa ada kepuasan. Rasa puas tau. Seronok kan? Dan mula-mula yang Angah buat dengan ibu tu, itu Angah lagi rasa macam ui, Sebab tengok rasa macam kita rasa susah kan. Tapi ada orang lagi susah tau. Kan dek? Ni abang tak nak orang kenal. Maksudnya kena juga. Kuat pun. Set kids. Rendang ayam. Spaghetti. Spaghetti belacan. Wow, interesting. Ni spaghetti? Mushroom. Makan. Tu paling lapar tu, budak paling lapar. Lapar betul dia, lapar. Rasa dulu. Kudu kuning dia tak boleh. Tapi ibu putih yang ni coklat. Sup. Oh, sup. Oh. Dia dah gaul yang kicap. Budak apa? Padan muka kamu. Cepat. Sofa makan kat sini semua sedap. Makan kat sini sedap. 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 Lama. Setengah jam air saja. Tapi sedap. Boleh. Ya, waktu lunch. Boleh try. Kita dah tahu waktu. Ni pun sedap. Ni sedap. Ya. Spaghetti belacan sedap. Spaghetti belacan. Tak dapat nak keluar tengok. Kita ada bakis yang tolong rekodkan. Sebab ni lah. Hujan dan ni dress. Nanti korang tengok lah apa yang bakis rekod. Makan durian pula kita dekat Gopeng ni. Gigih daripada Ipoh. Bukan dia cantik semua ni. Buluh. Right. Okay, baik. Ni. Buluh. Elok. Ini tempat Azhar. Azhar. Dia muka dia Azhar. Boleh tak bilang Ni kita buat. Buli buat. Sang, lima sang. Saya nak rasa ni. Penuh gaya. Wow. Tahulah nampak. Ni sedap juga. Mau balik ke tak?
Naik train lama. Ha? Naik train mah. Nak buat boleh betul banyak plastik. Daud makan kat sini berapa? Tunggu. Janganlah bagi angin. Tak habis baca doa tu. Ya. Kecil-kecil sedap. Sekejap. Jadi buku. Tinggal tu. Yang ni sekilo 9. Yang Mira ngangah kilo 9. Membus kilo 5. Ibu tu banyak kan? 3 plastik. Hai, dulu 3K. Hai, day 3. Kita nak pergi shopping mall bersama Mina-Mina ni. Kisha, Zara, no. Ya. Yang apa? Mak Ngah. Lah, jumpa nanti sehari sebelum puasa. Desa Wasa. Sebab puasa, Zara puasa ke? Tak, belum. Belum. Oi, bye-bye. Tok no. Bye-bye. Bye. Ada topeng ni. Yelah. Try flavor baru milk. Bukan milk tea. Bam Bam milk tea mouse. Tapi milk tea habis tu kita tukar original. Sedap. Sedap. Tapi manis. Wangi aku habis kot. Mana yang mouse tu dah tanya cashier tadi, mouse tu susu yang dorang zet jadi full cream. Orang perah ke lembu. Zek, apa perah? So dia letak kat atas tu macam cream lah. Tapi sedap, tapi manis. Kenapa manis lah? Ke sebab ni air original. Sebab milk tea dah habis. Sedap, boleh repeat. Kamu minum air apa? Mangga. Sedap tak? Tak. Lepas tu beli apa lagi? Sushi. Sushi Empire. Sushi. Jom, balik. Dia senangnya. Wah, nak ingin apa pula ni? Rekod macam biasa. Bye. Ayah Shu. Apa itu pula? Chicken chop sauce. Roti john. Ni kalau terbelakang ni ni kari dan ni grill. Ni masak. Dah tak tahu nama dia. Apa nama dia? Nasi sempit. Nasi Nasi sempit je. grill. Mi kan kuahnya baru sampai. Allahumma lakafun tua bika. Sudah, masuk dah. Baru sampai. Rata, Papa Syah nak bagi ampau. Kalau Bayang tak bagi, kepala Bayang bubat. 喜发财，万事如意。 Cakap Cina dulu, enggak ada. cakap 谢谢。 Nisha tak tahu bahasa Cina lah. 谢 Dia cakap apa-apa. Ni, dia tu Cina. Cakap. 恭喜发财，恭喜发财。
Su. Okay ya. Jadi budak baik ya. Jangan cakap mama dengan ayah. Zara dua. Tiga. Jadi besar, cepat besar. Jadi cantik, jadi pandai. Okay. Nah. Sisi. Cuba bersilat dulu. Panas sikit kamera. Doakan yang baik, semoga besar menjadi anak yang soleha, jadi bijak, pandai dengan cakap mama. Hidup dengan serabut. Ya. Lepaskan saya. Yeay. Terima kasih. Saya sikit. Halo guys. Hari ni hari Jumaat. Kita mulakan dengan pergi Maybank sebab kita nak matikan insurans. Kita dah ada insurans sendiri, lepas tu ada lagi insurans Etika Maybank. So kita nak matikan yang tu. So dia kata call je. Alah. So sekarang kita nak pergi Ion di Ipoh. Kita pergi Ion Mall, Kinta City. Hari ni ibu masak siakap guys. Siakap, kari ayam. Ni tak pastilah. Punya sayur, nasi, kuih muih, telikai, air, rendang perak dan rendang tok dan kuih. Hai guys, hari ni kita pergi pasar mana? Bazar. Oh, bazar Medan Koping. Oh, teruknya gegar ni. Ni kita tak teruk sangat kan. Jom kita jelajah Medan Koping punya bazar. Sana juga ya. Wah, panasnya. Misi kita nak cari taco. Kalau tak ada cara manis. Donat tu cair weh. Betul-betul kena matahari ha. Donat dia. Kita jom buat je. Oh, ini mi kari. Nasi Arab. Ni cari donat tu dia. Ya, tapi masalahnya dia kena panas. Wow. Dia nak panas tu dah. Yang gula tu. Nak ke? Nak. Nantilah, kata balik. Okay, saya nak apa tanaman. Oi, ikan bakar. Ni apa namanya? Ni pavlova. Berapa? Satu RM3. Saya nak satu. Ni ketua Satu RM1. RM100. Donat biasa ni RM2. Macam mana? Donat bombo dengan coklat ni RM2. RM2 satu. Boleh. Jadi kan nak bagi Ni satu. Tu satu. Beli juga RM2 satu Ya. Ni cheese Cheese, Oreo, tiramisu. Satu. Tapi ni cheese satu, strawberry ni satu. Baru nampak sikit. Ni tak. Oh, martabak. Ramai beratus. Mana ni? Martabak. Otak-otak. Ni apa? Rojak pesembok. Oh, kopi guys. Nasi ayam. Dan tofu. Wow, kurma. Oh, sedapnya. Kebab guys, kebab. Stacun. Ni apa? Lemang guys, lemang. Kuih tiaw. Nasi daging. Roti chong. Colek. Apa?
Sepotong RM3.50. Ini murah sikit. Oh, 2 potong. 8. Oh. Baik. Oh. Tofu fabrik ini ya. Putu perak. Mana dah berhenti? Kak Yu ni nak beli. Cora anak dia lah nak makan. Anak Amai. Yang tak ada. Biras kita punya cucuk udang. Tokek tak ada. Dia pergi tempat. Hai ikut. Ni lah dia. Ya, ayah punya tempat. Mana pakai di sini? Kita kat sini guys. Adik kau punya. Banyaknya lauk. Rojak guys. Ada apa dalamnya? Oh? Tak, muka tu tahu. Dia muka memanggil. Dua Rojak. Campur boleh tak? Ya, campur lah. Campur? Campur ada apa je? Sama je. Dengan biasa dua. Oh. Cuba tanya dia. Yang ni takut. Nak takut. Takut nak. Okay, misi dah jumpa dah takut. Bukan takut. 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 Dah lah kan? Banyaknya kuih dia. Tak tahu habis ke tak? Banyak lah guys. Orang lebih kau tak pusing cari je. Aku bersalah lorong. Shopping. Oh. Banyak ya. Wow. Sikit je. Bawa dari sana. Buat rasa-rasa. Roti john kau buat. Ni tak tahu. Rendang tu pun rendang. Paru. Seterusnya ikan geli masak lemak. Ikan geli goreng guys. Allah ya Allah. Ni asam rebus. Oh ya, ayam seekor. Ayam 2 ekor guys. Tiba-tiba jumpa dia. Kelah jumpa, Ipoh jumpa. Bye, Grace. Bye. Bye, apa lagi bawa tu? Macam guys. Kisahnya si Dija ni belajar dekat Poli Ipoh. So bolehlah kita jumpa dia juga kat sini. Kat Kelang jumpa, kat Ipoh jumpa. Bye Dish, bye. Dish, bye. Ya Allah, kau ni comel betul lah, rambut besar, rambut panjang. Jom kita ke sungai berpukul memasu. Kau tengoklah pos dia tertinggal. Kau tak menyusahkan orang. Bukan Dija. Hey! Akan letak sini ya. Bye. Lah budak Kau ni memang gigi nasib bayar kat tukar tempat, kau tahu tak? Bye. Kelang. Sungkir kau ni.